Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-8 2026. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan rangkuman laporan utama edisi kali ini. Larian Warisan Malaysia 2026 berlangsung meriah. Program Hari Bandaraya at Lorong Seni ketengahkan keunikan seni, budaya dan warisan tempatan. Karnival Sukan Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Mala Fasa 2 2026 berlangsung di Manjung Perak. Sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 dimeriahkan dengan penganjuran Larian Warisan Malaysia 2026. Program yang menggabungkan elemen sukan dan warisan ini menjadi aktiviti untuk menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan warga Ipoh dan masyarakat setempat. Terdahulu, acara pelepasan peserta telah disempurnakan Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syari Hanifah. Sebanyak 2 kategori dipertandingkan, iaitu melibatkan jarak larian sejauh 5 km dan 7 km. Menerusi program ini, peserta yang terlibat akan merentasi bangunan ikonik Bandar Lama Ipoh sambil menikmati suasana bandar bersejarah yang penuh nilai seni dan nostalgia. Penganjuran program turut dimeriahkan dengan pelbagai pengisian menarik, antaranya cabutan bertuah, persembahan hiburan dan kebudayaan. Acara kemuncak program adalah penyampaian hadiah bagi pertandingan busana terbaik yang disampaikan Datuk Bandar Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Perak serta Jabatan Penerangan Negeri Perak telah menganjurkan program Hari Bandaraya at Lorong Seni 2026. Program yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 itu sebagai usaha memeriahkan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh selain mengangkat keunikan seni, budaya dan warisan tempatan sebagai tarikan kepada warga kota serta pelancong. Menerusi program berkenaan, pelbagai aktiviti menarik telah diadakan antaranya jualan kraft tangan, pameran, perkhidmatan kaunter bergerak MBI serta persembahan kesenian tradisional oleh Kumpulan Gema Warisan Budaya MBI dan JKKN Perak. Program yang berlangsung di Lorong Seni at Lorong Panglima Ipoh itu turut memberi peluang kepada para pengunjung untuk mengenali, menghargai dan menghayati keindahan seni, budaya serta warisan yang menjadi sebahagian daripada identiti Bandaraya Ipoh. MBI berharap penganjuran program seumpama ini dapat terus menyemarakkan kecintaan masyarakat terhadap seni dan warisan tempatan selaras dengan aspirasi menjadikan Ipoh sebagai sebuah bandaraya yang berbudaya, kreatif dan berdaya huni. Manjung Perak menjadi lokasi kedua bagi penganjuran Karnival Sukan Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Mala Fasa 2 2026. Menerusi kejohanan ini, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menghantar 37 peserta bagi menyertai 2 sukan yang dipertandingkan. Kejohanan yang diadakan bermula 3 hingga 6 Jun lepas itu mempertandingkan sukan tarik tali dan badminton. Penyertaan kontijen MBI dalam kejohanan ini mencerminkan komitmen warga kerja MBI dalam memperkukuh semangat kesukanan, kerjasama berpasukan serta hubungan erat antara pihak berkuasa tempatan. Majlis penyerahan bendera dan pelepasan kontijen MBI telah disempurnakan. Setiausaha Bandaraya Ipoh Azman Muhammad Harun mewakili Datuk Bandar Ipoh. Sukan badminton dan tarik tali menjadi acara yang dipertandingkan dalam Karnival Sukan Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Mala Fasa 2 2026. Kejohanan yang berlangsung selama 4 hari bermula 3 Jun itu telah melibatkan penyertaan 38 pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negara bagi acara sukan badminton dan 22 PBT untuk sukan tarik tali.
Menerusi penganjuran kejohanan Mala Fasa 2 ini, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menghantar 37 peserta untuk menyertai 2 acara sukan yang dipertandingkan. Bagi acara sukan badminton, MBI telah berjaya menempatkan diri dalam pasukan 16 terbaik, manakala acara tarik tali pula, MBI gagal mara ke peringkat seterusnya dan hanya berjaya berada di kedudukan kelima dalam kumpulan. MBI merakamkan ucapan tahniah kepada semua kontingen yang bertanding dan bertungkus lumus dalam mempamerkan prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama MBI di kejohanan sukan Mala Fasa 2 2026 pada kali ini. Baru-baru ini, Kelab Sukan Dewan Bandaraya Ipoh KSDBI telah menganjurkan kejohanan e-sport KSDBI 2026. Kejohanan yang julung kali diadakan itu bertujuan untuk mencukil bakat-bakat baharu dalam kalangan anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI dalam sukan berkenaan agar dapat diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi pada masa akan datang. Selain itu juga, penganjurannya menjadi platform saringan awal dalam persiapan menghadapi Karnival Sukan Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia, MALA, yang dijadualkan berlangsung di Pulau Pinang pada Ogos 2026. Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah telah disempurnakan Setiausaha Bandaraya Azman Muhammad Harun. Hadir sama pada program berkenaan Ketua Whip Ahli Majlis MBI Wong Kar Kiat dan timbalan yang dipertua KSDBI Hakimi Abdul Hamid. Kejohanan yang berlangsung di Ipoh Convention Centre ICC itu mempertandingkan 2 kategori permainan popular iaitu EAFC 26 dan Tekken 8 dengan penyertaan seramai 26 orang peserta. Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Islam Majlis Bandaraya Ipoh PERKIB telah menganjurkan program ibadah kurban. Program yang diadakan secara tahunan ini bertujuan untuk memperkukuh semangat kebersamaan, keprihatinan dan kasih sayang dalam kalangan warga kerja MBI serta masyarakat setempat. Pada tahun ini, sebanyak 4 ekor lembu telah disempurnakan untuk ibadah kurban. Daripada jumlah tersebut, 3 ekor lembu melibatkan penyertaan dalam kalangan kaki tangan MBI termasuk ketua-ketua jabatan, manakala seekor lembu merupakan sumbangan daripada Puncak Emas. Melalui sumbangan tersebut, PERKIB telah mengagihkan daging korban kepada warga kerja MBI yang berkelayakan, khususnya mereka yang kurang berkemampuan menghadapi kesusahan, tidak sihat, orang kurang upaya serta golongan yang memerlukan. Program tersebut telah disempurnakan Setiausaha Bandaraya Azman Muhammad Harun mewakili Datuk Bandar Ipoh. Kira-kira 120 orang petugas telah mengambil bahagian dalam program yang dilaksanakan secara gotong royong itu. Penganjuran program Sumpama ini menjadi platform untuk mengeratkan silaturahim, memperkukuh ukhuwah dan menyemarakkan budaya prihatin dalam kalangan warga MBI. Sekian Buletin MBI edisi ke-8 2026. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.